Hari ini saya nak buat review penuh untuk perfume ini. Selama lebih seminggu saya dah pakai perfume ini. Dan perfume ini adalah perfume brand baru lokal Malaysia iaitu WADA. WADA. Dan perfume ini saya dah pakai seminggu. Saya try ke semuanya. Pakai waktu siang, waktu malam, formal dan informal untuk perfume ini. Dan secara keseluruhannya saya boleh katakan perfume ini bukan perfume yang memang selamat untuk dibeli. Anda kena tengok review dahulu, lepas tu baru buat belian. Sebab perfume ini dia bukan kategori perfume yang memang general perfume ataupun bau awam, tidak. Memang perfume ini spesifik kepada individu-individu yang sukakan bau-bau yang berbeza daripada orang lain. Dia bukanlah 100% ada mirip, tetapi CP-CP itu adalah untuk perfume-perfume ni nanti. So sebelum kita kupas lebih lanjut lagi, saya akan share dengan anda perfume ni dia punya presentation dahulu. Untuk presentation saya sangat suka. Lately perfume local brand Malaysia dah berubah ataupun upgrade mereka punya marketing untuk membuat packaging yang lebih elok, lebih berkualiti serta botol yang lebih elok dan berkualiti juga. So untuk ini depan sini dia letak brandnya WADA, WADA. Yang ini dia tak ada texture, memang ilustrasi gambar sahaja. Eau de Parfum Pure Force, ini adalah nama perfume ni, dan 50 ml Eau de Parfum. Dekat belakang ni dia ada ingredient dan informasi dah, dan notes ada dinyatakan kat belakang. Memang sangat halus lah, memang tak nampak. So mari kita buka. Kotak ni saya sangat suka sebab perfume ini kotaknya menggunakan magnet. Okey, magnet. Saya memang sangat teruja dan sangat berpuas hati untuk kotak lah, box presentation. Mari kita buka macam ni. Ini dia punya card. Thank you. Dan yang ni adalah botolnya. Botol ini bersaiz 50 ml Eau de Parfum. Dan yang hitam ni sebenarnya ialah foam. Jadi perfume ini duduk dengan sangat elok macam ni, dan apabila saya keluarkan ianya tak mudah terkeluar. Kalau saya letak macam ni pun perfume ini tak jatuh. Jadi foam ini memang sangat padan dan sangat sesuai, elok terletak pada botol ini. Jadi botol ini memang duduk sangat elok. Saya buka macam ni. Okay, ini adalah botolnya. Ini adalah foam warna hitam yang agak tebal. Dan untuk botol ini saya sangat suka sebab dia punya cap ini sangat berkualiti walaupun plastik. Plastik yang sangat ringan, memang sangat ringan, tetapi ianya dapat kita gunakan untuk tutup perfume ini atau meja dia dengan sangat rapat dan sangat elok. Kalau saya gantung macam ni tak terjatuh, dan botol ini kelalang kaca jadi memang agak tebal, tetapi perfume ini tidak jatuh, which is very good. Saya sangat menghargai dia punya kualiti botol dan juga box presentation. Okey, mari kita kupas lebih lanjut lagi. Untuk ini kita mulakan dengan Pure Force dululah. Pure Force ni dia ada tea, grapefruit, bergamot, neroli, petit grain, lavender, coriander, galbanum. Untuk middle notes dia ada balsam, fir, pepper, guaiac wood, nutmeg, Brazilian rosewood, cardamom. Dan untuk base note dia ada musk, cedar, iris, oak moss, sandalwood. Okey, untuk perfume ini saya tak tahu dia inspired kepada perfume apa, tetapi perfume ini kalau korang suka bau perfume Terre d'Hermès, okey, Terre d'Hermès tu sama ada eau de toilette ke eau de parfum ataupun lip parfum, dia adalah seangkatan seperti itu. Ianya bukan untuk semua orang,
boleh pakai. Memang individu-individu tertentu sahaja akan menyukai perfume Terre d'Hermès tu. Kalau anda pernah lihat review tu kan, Mak Saleh dia suka bau perfume macam tu. Tapi kita orang Asia, terutamanya kita Malaysia, memang susah untuk nak menerima kategori perfume yang macam tu. Sebab dia bau macam bau kulit limau ataupun kulit oren yang dah hampir macam mereput. Kalau kita lihat ilustrasi di sini pun dah melihatkan dia punya buah-buahan yang macam dah bertukar color, macam dikeringkan ataupun dan nak hampir expired lah, saya boleh katakan macam tu. Tetapi bau rempah-rempah, bau buah-buah yang kering, dia bergabung di sini menjadikan perfume ini jadi macam earthy. Dia macam bau-bau tanah macam itu. Dan bau spicy sangat naik, bau earthy dia sangat naik. Dan perfume ini memang saya boleh katakan bagi saya lah personally bukan untuk dipakai hari-hari. Memang specific time untuk perfume Pure Force ini. Okey. Seterusnya yang kedua ni ialah daripada Gentle Flame. Nama dia Gentle Flame. Gentle Flame ni first time saya spray untuk Gentle Flame ni. Gentle Flame ni mengingatkan saya kepada Blue Talisman. Dia bukan 100% tapi saya boleh katakan macam 50%, 60% untuk Gentle Flame ni bau Blue Talisman. Dan kat kertas ni masih lagi melekat. Sama juga saya spray pukul 9 malam tadi dan sekarang ini saya masih bau lagi. Ni dah siang dah pukul 10 pagi. Bau ni bau yang lebih senang untuk kita terima. Dia macam bau deep aquatic untuk perfume ni. Dia macam fresh, spicy, macam oceanic macam tu untuk perfume ni. Kita lihat dia punya notes. Untuk note di sini dia ada raspberry, bergamot. Untuk middle notes ada rose, saffron, osmanthus, iris, jasmine. Untuk base note ada leather, orris roots, sandalwood, moss dan patchouli. Itu adalah notes yang ada untuk Gentle Flame. Mula-mula ni saya spray, saya memang sangat suka lah. Sebab vibe untuk Blue Talisman tu memang agak menyerlah untuk perfume ini. Kalau anda peminat Blue Talisman dan mencari inspired perfume kepada Blue Talisman, mungkin ini anda boleh consider untuk carilah, untuk beli. Lagipun dia punya presentation untuk botol dan juga kotak saya sangat puas hati. Memang berbaloi untuk dibeli. Longevity kalau kat kertas ni pun sama, memang berbaloi, memang tahan lama. Tapi kalau kat badan saya sendiri, saya boleh hidup 4 jam macam tu lah. Dekat badan saya memang tidak berbaloi lah. Kalau saya nak spray, memang saya kena belasah. Sekarang ini pun agak banyak lah juga saya pakai selama lebih seminggu tu. Kalau nak long lasting, memang kena spray kat baju. Seterusnya yang ketiga iaitu Aurosol. Aurosol ini, kat kertas ni Aurosol ni banyak mengingatkan saya kepada ada 3 perfume yang saya dapat detect di sini. Mungkin dia macam bergabung, tapi saya tak pasti mana satu yang dia lebih dominan. Bau di sini, apa yang saya dapat adalah dia macam bau Wanted, Eau de Toilette pun ada. Lepas tu dia ada macam bau Stronger With You pun ada juga. Dan bau YSL, Eau de Toilette pun ada juga. So mana satu kategori yang ada kat sana saya tak berapa pasti, tetapi vibe bau dia ada mirip-mirip ke sana lah. Bukanlah mirip 100% seperti saya katakan, tetapi kalau anda menyukai bau-bau perfume yang saya nyatakan tadi, ini anda boleh consider untuk buat belian lah. Kita tengok dia punya notes. Top notes ada bergamot, ada Tunisian Orange Blossom Absolute, Green Accord,
Ambrofix Amberwoody Molecule Patchouli Musky Wood. Okey, botol dia macam ni. Motor dia semua sama. Macam ni. Okey, itu adalah untuk aerosol. Dan last sekali ni ialah Golden Bloom. Golden Bloom ni memang sangat senang untuk saya detect lah. Golden Bloom ni ialah inspired untuk Jador. Eau de toilette bukan yang eau de parfum tu, eau de toilette. Kalau yang eau de parfum tu dia lebih bau ylang-ylang dengan bau buah-buahan, tuberose, 3 tu memang menyerlah pada eau de parfum. Tetapi apa yang saya dapat di sini ianya lebih kepada Jador yang eau de toilette. Okay, mari kita buka. Botol dia sama juga macam ni. So, untuk bau perfume ini dan daripada 4 yang saya beli, so far ini yang paling long lasting lah. Saya dapat 5 jam untuk ni. Untuk saya spray di badan dan tangan juga. Tetapi untuk yang di kertas ni, bau dia macam bau sejam yang lalu. Sedangkan saya dah spray lebih daripada 10 jam, which is very good. So, harap video saya kali ini dapat membantu anda membuat belian untuk brand Wada bagi yang nak membuat belian. Thank you kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.